Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersua lagi dalam Ruang Bicara, saya Edik Iskandar. Malam ini kita bersiaran secara langsung dari Wisma Bernama dengan topik hijrah digital, teknologi dan ummah. Ini bersempena dengan tahun baharu 1448 Hijriah yang kita raikan semalam. Jadi kita, ialah biasa ada azam tahun baru. Azam itu kita nak sama ada menurunkan berat badan ke, menambahkan kekayaan ke dan macam-macam lagi. Pada masa yang sama, bagaimana kita membawa diri kita di alam digital, sama ada dalam kehidupan seharian maupun kerjaya sebagai seorang Muslim. Itu cerita kita untuk edisi Khamis 18 Jun 2026. Anda kalau ada pandangan boleh kongsi dengan kami. Kami alu-alukan kalau nak hubungi kami 03 2697 9768 dan mungkin kita boleh sembang-sembang. Mungkin ada azam tahun baru anda nak menjadi membawakan satu membentuk satu personality digital yang lebih Muslim, lebih baik berbanding sebelum ni. Mungkin sebelum ni biasa menjadi cyber trooper, menghentam sesiapa, mengkritik sesiapa. Kemudian tahun ini mungkin nak berazam untuk beratkan sikit tangan sebelum mengetip apa-apa ungkapan atau kenyataan di media sosial dan sebagainya. Saya bersama dengan tetamu pada hari ini di studio, Al-Fadhil Ustaz Amaluddin Arsyad. Beliau adalah pensyarah Hufaz Professional Center of Excellence, Universiti Tenaga Nasional. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga. Ya, terima kasih banyak Ustaz sudi bersama dengan kami. Hari ini dah bekerja ke atau cuti lagi? Bekerja. Bekerja. Baik, kita semua cuti satu hari lah semalam. Ya, betul. Ya, okey, baik. Sebelum kita mulakan, saya selalu juga pergi ke universiti atau Unitan ini. Tapi bila dengar Hufaz Professional Center of Excellence atau Hufaz Pro ni, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan institusi ini berbanding dengan fakulti ataupun departmen lain di Unitan itu? Baik. Pertama, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita berada di tahun 1448. Jadi tahun yang saya rasa sangat baik untuk kita lihat dan menejah masuk dalam keadaan yang lebih besar dan luas. Dan begitu jugalah sebenarnya impian di Universiti Tenaga Nasional. Ada satu impian yang besar iaitu Universiti Tenaga Nasional Unitan ini telah pun mewujudkan program tahfiz pada tahun 2012 lagi. Okey. Jadi perjalanan lebih kurang dalam 15 tahun. Pada tahun hadapan kita akan masuk pada tahun yang ke-15. Jadi Unitan telah pun mewujudkan dan menaik taraf satu unit asalnya kepada satu pusat yang dinamakan Hufaz Professional Center of Excellence, yang mana program yang ditawarkan itu ialah pelajar-pelajar boleh mengikuti dua program aliran yang berbeza secara serentak. Satu program profesional, satu lagi ialah untuk program pensijilan tahfiz yang kita collaboration dengan Darul Quran Jakim. Dan alhamdulillah pada hari ini kita dah berada dalam keadaan yang bukanlah cukup berpengalaman tetapi adalah meniti jalan-jalan yang baik untuk perkembangan khususnya umat Islam di Malaysia. Baik, bermakna kalau seorang itu mengambil jurusan kejuruteraan, dia boleh mengambil kursus tahfiz ni juga? Ya, betul. Kita mula dari kursus kejuruteraan mechanical, yang mana pengambilan awal hanya 22 orang. Dan alhamdulillah pada hari ini kita dah mula untuk mengorak langkah. Semua program-program profesional di Unitan dia boleh buat bersekali dengan program pensijilan tahfiz Al-Quran. Alhamdulillah. Tempoh berapa lama Ustaz? Untuk pengajian pensijilan tahfiz ni 7 semester. Lebih kurang dalam 2,5 tahun. Tamat 30 juzuk hafazan Al-Quran bersama dengan program profesional. Dan itu antara benda perkara yang sangat menarik untuk kita lihat. Potensi yang sangat besar kepada anak-anak didik yang mewarisi negara dan bangsa kita, insya-Allah. Jadi dia dapat anugerah sijil akademik, pada masa sama menjadi hafiz juga. Ya, betul. Alhamdulillah. Syabas. Dan terkini untuk QS World University Ranking 2027 mencapai tahap ke-518 Universiti Tenaga Nasional. Tahniah juga kita ucapkan. Alhamdulillah. Banyak kehebatan Unitan ini. Okey, kita balik kepada topik pada malam ini tentang hijrah digital, teknologi dan ummah. Sebelum ni kita tahulah kalau asal tahun baru je tak kira tahun Hijriah ataupun tahun Masihi akan ada azam. Jadi bila azam ini kadang-kadang kita lupa azam tu kita tengok pada realiti saja. Satu lagi realiti tu kita macam terlepas pandang.
kan, kita kurus, turunkan berat badan, kita dapat kerja baru, tapi di media sosial tu kita sama juga perangai kita. Jadi apa yang Ustaz boleh katakan tentang hijrah digital ni? Baik, pertama kalau cerita berkaitan dengan hijrah, seperti mana yang disebutkan tadi, sebut sahaja berkaitan dengan hijrah, maksudnya ialah melangkah ataupun pergi ke satu tempat yang kita dah tentukan di mana destinasinya, dan kita pun melihat sejarah mengungkapkan tentang hijrah ni ialah perpindahan ataupun perubahan daripada satu tempat ke satu tempat. Ya. Kalau kita dulu tengok TV ataupun kita tengok filem-filem dulu, kalau cerita berkaitan dengan Ma'al Hijrah ni, maka akan dipertontonkan berkait dengan kisah bagaimana mereka merentasi padang pasir, yang mana mereka ada yang naik unta, naik kuda, bawa barang-barang, dan juga mereka mendaki gunung ganang, bukit bukau dalam keadaan kepanasan. Itu yang digambarkan tentang hijrah pada suatu ketika itu, merentasi dari satu destinasi ke destinasi yang lain. Tetapi pada hari ini kita melihat realiti merentasi tempat ke tempat itu mungkin agak kurang. Cuma sekarang ini kita dan masyarakat keseluruhannya merentasi dunia, apatah lagi kita pada hari ini kita melihat merentasi dunia secara maya ataupun digital semata-mata. Jadi itu sebenarnya cabaran yang lebih besar, dan kita lihat pada hari ini kalau kita boleh tengok hijrah digital ini, kalau macam disebutkan awal tadi berkait dengan ialah bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tapi statusnya sama aja. Maksudnya kecenderungan untuk dia perkatakan sesuatu perkara, kita nampak moodnya sama aja. Jadi persoalan digital hijrah itu ialah bagaimana kita nak menentukan apa yang kita persembahkan di khalayak ramai, apatah lagi kita berbicara tentang langit terbuka ni, semua orang boleh baca dan sebagainya. Cuma dalam konteks hijrah sebenarnya Nabi SAW telah memberikan satu big picture yang lebih jelas kepada kita. Soal hijrah ini bukanlah hanya tertakluk ataupun secara muktamadnya perpindahan dan perubahan tempat ke tempat. Tetapi yang lebih besar daripada itu, impak yang lebih besar Nabi ajarkan kepada kita sebenarnya yang berkaitan dengan values transformation. Yang itu yang penting, sebab Nabi SAW sebutkan wal muhajiru, iaitu orang yang berhijrah ialah man hajara, siapa yang berhijrah daripada perkara yang buruk kepada perkara yang baik, ataupun satu lagi, siapa yang berhijrah dengan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. So hijrah digital ini kita perbincangan ke arah itu, bagaimana kita sebenarnya nak menukarkan daripada kita fokus ataupun kita hilang tumpuan kepada insan yang lebih berdisiplin dan insan yang lebih merancang menyusun kehidupannya. Begitulah antara perkara-perkara yang kita boleh lihat. Justru hijrah digital ni satu perkara yang sangat-sangat memberi kesan dalam kehidupan masyarakat kita. Ia memberi kesan yang teramat dalam kehidupan kita. Pada masa yang sama, ia sesuatu yang sangat-sangat mencabar. Sebab kalau hijrah diri ni, hijrah offline ni, kadang-kadang yang tahu-tahu, yang tak tahu pun tak mengapa. Ini satu dunia boleh tahu sama ada kita berhijrah daripada satu perkara ke perkara yang lain. Jadi sejauh mana Ustaz melihat penghijrahan di alam digital tu boleh dibuat dengan seikhlas yang boleh? Sebab yalah, dengan dunia yang serba mendambakan like, dan macam-macam lagi lah. Kalau buat live tu dapat gift dan sebagainya kan. Jadi kadang-kadang itu dijadikan satu cara untuk pemasaran seseorang. Katanya dia nak berhijrah, jadi mendapat sokongan, mendapat like dan sebagainya. Jadi keikhlasan tu mungkin sedikit dipersoalkan. Komen Ustaz. Soal yang berkaitan dengan digital ataupun kita boleh sebut berkaitan dengan perkembangan teknologi, dan khususnya kalau kita pergi ke mana-mana pun orang sedang memang cerita berkaitan dengan AI je. Kan? Artificial Intelligence. So kalau kita lihat berkait dengan soal bagaimana dan sejauh mana hijrah digital ini, ataupun kita boleh tengok dari sudut konteks perasaan ataupun niat dan sebagainya, yang itu kita susah nak judge tu. Niat orang kita tak boleh kata. Cuma apa yang terzahir di luar tu biasanya dia datang daripada dalam. Datang daripada dalam. So kalau kita nak lihat berkaitan dengan AI ni ataupun teknologi, satu perkara yang perlu untuk kita jelas iaitu
Islam tak pernah melarang ataupun tak pernah menyekat daripada kemajuan ataupun teknologi. Cuma teknologi yang sehebat mana pun kalau dikendalikan oleh mereka yang tangan-tangannya kotor, maka teknologi itu tidak akan memberikan manfaat kepada manusia. Ya. Asasnya di hujung jari kita. Jadi apa pun, kalau saya nak kotkan semula, Islam tak pernah untuk melarang ataupun menyanggah, bahkan tak pernah untuk memberikan suatu tegahan untuk kita berteknologi. Yeah. Contohnya berkait dengan teknologi AI ataupun teknologi internet dan sebagainya ni, kita pun boleh tengok Al-Quran telah memberikan satu gambaran teknologi yang mana antara yang kita boleh kongsikan pada hari ini, kalau kita rujuk pada ayat yang ke-39 dan ayat ke-40 surah An-Naml, muka surat 380, itu kan mengisahkan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang mana kita lihat Nabi Sulaiman ini dari sudut pentadbiran dan kerajaannya sangat-sangat besar. Dan pada ketika itu cerita tentang bagaimana tawaran daripada Ifrit untuk nak membawa singgah sana Ratu Bilqis ke hadapan, dan tawaran itu dia kata sebelum kamu berdiri. Tapi ada seorang lagi pada ayat ke-40 disebutkan bahawa dia berikan satu tawaran untuk datangkan singgah sana itu sebelum satu kedipan mata. Jadi di situ kita melihat betapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada ayat tersebut menggambarkan teknologi ini dia telah berkembang sesuai dengan zaman ya. Cuma kalau kita persoalkan semula berkaitan dengan teknologi itu, sebab tu saya sebutkan tadi, bagaimana keikhlasan ataupun amanah ataupun ada roh dan jiwanya itu yang mengemudi teknologi itulah yang akan membawa teknologi itu sama ada memberikan manfaat ataupun sebaliknya kepada umat. Jadi bagaimana Ustaz boleh memberi nasihat kepada golongan-golongan yang mengambil kesempatan, kita tak nak mengandaikan mereka ni tangan-tangan yang tidak bersih, tetapi menggunakan istilah hijrah tu sebagai satu metod pemasaran. Adakah itu sebenarnya boleh ataupun harus selagi ia tidak bercanggah dengan syariat atau macam mana? Baik, dari sudut hijrah, kalau contohnya dia menggunakan perkataan-perkataan hijrah ataupun perkataan lain. Ataupun saya bagi satu senario. Okey, seorang wanita yang katanya tahun ni 1440 Hijrah akan berhijab contoh. Okey. Kemudian mendapat sokongan, mendapat banyak like dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba wallahualam lah, ini sekadar cerita secara umum. Kemudian tiba-tiba perkara itu istiqamah itu tidak berlaku, dan kemudian dia mengatakan saya tidak cukup kuat dan sebagainya. Jadi bagaimana masyarakat sepatutnya melihat situasi seperti ini? Baik, sebab tu kita boleh letakkan neraca ataupun pandangan Islam terhadap perubahan itu dia bukan dari sudut fizikal semata-mata. Okey. Satu dari sudut contohnya hasrat ataupun niat 1448 hari yang ketiga contohnya esok hari Jumaat. Maka dia akan buat satu perubahan besar. Sekali dengan ada posternya, sekali dengan ada macam-macam lah. So kita lihat dari satu sudut kita perlu menyatakan keadaan ataupun kita perlu suburkan budaya positif dulu. Maksudnya janganlah awal-awal dia cakap tu kita sewenang-wenang ni kita kata kita tengok nanti 3 hari kemudian ataupun tak boleh begitu. Maksudnya asasnya kita perlu menyokong setiap perubahan yang baik walaupun kecil. Walaupun kecil, bersangka baik, husnuzan dan memulakan pandangan tu dengan pandangan yang baik dan bukan pandangan yang sinis. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang bagaimana sebenarnya kita jumpa orang dengan muka yang ceria pun itu diambil kira. Lagi-lagilah kalau kita jumpa orang yang nak berubah, kita berikan satu support ataupun kita berikan kata-kata yang positif. Mudah-mudahan bukan sekadar kata-kata tetapi ia dikira sebagai satu doa. Asasnya begitu. Tetapi apabila kita nampak satu perubahan sebaliknya, patah balik. Yang ini yang biasanya jadi trending ni. Yang ini biasanya semua jadi trending. Lepas tu masuk pula dengan komen-komen dan sebagainya. So asasnya kita sebenarnya dalam melihat sesuatu perkara yang salah, kita kena tegur.
tetapi tegur yang memberikan impak yang baik adalah teguran yang perlu untuk kita fikirkan secara cermat. Mungkin perubahan tu jadi tak elok, satu daripada yang kita harapkan kepada yang bukan kita harapkan. Tapi mungkin dia boleh jadi worse, lebih teruk akibat daripada tekanan ataupun akibat daripada macam-macam lah. Di akhirnya kita manusia. Kita manusia. So ada satu point kadang-kadang apabila orang semakin hari semakin memberikan kata-kata yang negatif, so sukar untuk diterima dan akhirnya luka tu sangat dalam. Jadi dalam konteks kita, kalau ada nampak perubahan-perubahan yang baik, maka berikanlah satu pandangan yang positif. Tapi kalau berlaku perkara yang sebaliknya, maka kawallah sedikit. Takut-takut, bimbang-bimbang, satu hari ujian itu datang pula pada kita. Okey. Sebenarnya saya nak pecahkan perbincangan kepada tiga. Satu, aspek kita sebagai individu Muslim yang berniat untuk berhijrah dan meninggalkan yang buruk dan beralih kepada yang baik. Tapi di era digital ni kadang-kadang macam-macam tata caranya. Kadang-kadang menampakkan benda buruk dulu, kemudian minta maaf, kemudian berubah. Itu satulah. Kemudian selepas ni kita nak bercerita lebih kepada dalam sektor kerjaya, teknologi dan AI seperti Ustaz sebutkan. Dan kemudian satu lagi tentang bagaimana nak mengimarahkan lagi syiar Islam menerusi platform digital ni. Tapi saya tengah seronok cerita tentang individu kita sebagai Muslim ni kan. Kita sebagai Muslim di alam alam maya ni. Baru-baru ini yang menjadi tular sekumpulan rakyat Malaysia yang berada di negara China, yang kalau saya rasa Ustaz pun tahu tentang perkara tu, yang mengatakan warga negara tempat mereka lawati itu berbau busuk dan sebagainya, dan menularkan video itu dan mendapat kecaman. Jadi bagaimana kita sebagai orang yang melihat begitu, kita kecam, tapi kita tak mau jadi macam mereka. Sebab kadang-kadang kita mereka maki hamun, kita pun maki hamun juga walaupun niat kita baik. Ini perkara-perkara dalam alam digital yang kadang-kadang kita tahu kita ni buat baik ke tidak. Ustaz? Baik. Kalau kita lihat salah satulah kes yang berlaku begitu kan. Sebenarnya deretan kalau kita lihat. Betul. Teguran yang nak diberikan, hasrat mula-mulanya baik. Okey. Kita pun tak nak, sebenarnya kita boleh kata video tu sebenarnya dia nak bagi lesson learn, satu pengajaran kepada kita agar kita tak buat perkara yang sama. Tetapi sebab itu Islam disebutkan antaranya dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkara yang baik, contohnya dakwah Islam itu perlu disampaikan juga dalam keadaan yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan satu perkara yang kita boleh lihat, realiti pada hari ini, berapa banyak nasihat yang baik tetapi tidak terpakai ataupun tidak dianggap baik oleh kerana metodnya juga dalam keadaan yang tidak baik. So bear in mind, kita kena fikirkan perkara itu dia datang sekali sebagai satu package yang lengkap. Sebab tu dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, apabila Allah datangkan satu perintah, maka Allah tak berikan kita dalam keadaan menanggung beban macam mana nak buat. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala juga titipkan ini cara dan kaedahnya. Dan yang paling utama, cara dan kaedah itu diberikan contoh dan tauladan sendiri oleh Nabi SAW. Kalau dah ikutkan apa yang berlaku dengan apa yang dihadapi oleh Nabi SAW, jauh lebih besar. Maksudnya Nabi dihujani dengan perkataan-perkataan, Nabi juga dari sudut fizikalnya, Nabi diperlakukan dengan perlakuan yang sangat-sangat, kalau kita rasa ya Allah. Tapi apa balasan ataupun apa respon balas dari Nabi SAW? Dan kita boleh melihat kadang-kala yang lebih memberikan kesan bukan dengan bahasa ataupun kata-kata, tetapi bagaimana kita merespon keadaan ataupun situasi yang kita hadapi. Saya pegang kata Ustaz tu, bil hikmah tu sangat-sangat penting. Baik. Ustaz, kita berehat seketika. Lepas ni banyak lagi nak sembangkan sebagai seorang Muslim yang berkerjaya di tempat kerja dan sebagainya, bagaimana mendakap teknologi ini untuk berhijrah kepada yang lebih baik. Teruskan bersama kami dalam Ruang Bicara.
Okey, kembali dalam ruang bicara malam ni, cerita kita tentang hijrah digital, teknologi dan ummah, bagaimana kita mengguna pakai teknologi yang sedia ada, sama ada media sosial, teknologi AI atau apa sekali berkaitan dengan teknologi untuk membuatkan kita menjadi individu Muslim yang lebih baik berbanding sebelum ini. Mungkin secara offline kita ada azam tahun baru, tapi secara online tu bagaimana? Saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Amaluddin Arsyad. Beliau adalah pensyarah Hufaz Professional Center of Excellence Universiti Tenaga Nasional. Ustaz, terima kasih sudi bersama kami ya. Banyak Ustaz kongsi tadi macam-macam. Saya tertarik istilah bil hikmah tu. Kita macam-macam gairah nak kongsi konten dengan niat nak menasihatkan, tapi hikmah tu kita lupa kan Ustaz kan. Okey, sekarang ni di tempat kerja ataupun di tempat belajar, seperti Ustaz sebagai seorang pengajar kan, kita ada macam-macam teknologi internet, teknologi AI, dan AI ini memudahkan kita untuk pelbagai perkara, sehingga kan kita menjadikan AI itu satu pembantu kita, membuatkan kerja kita lebih senang dan sebagainya. Jadi nampak macam usaha tu kurang berbanding dengan sebelumnya. Jadi bagaimana hijrah itu dapat dilihat? Dia macam keterbelakang sikit sebenarnya. Baik, asasnya yang perlu untuk kita fahami dalam konteks perbincangan hijrah digital ni ialah pertama perlu untuk kita tanamkan dan pasakkan betul-betul dalam kita punya pemikiran, teknologi ialah alat. Okey. Macam mana pun dia alat. So, dia bukan suatu matlamat yang kita nak sampai, sebab kalau diletakkan satu teknologi itu sebagai matlamat, sampai bila-bila pun tak tercapai. Sebab kalau kita lihat ketamadunan daripada dulu sampai sekarang, semuanya itu perkembangan mengikut keadaan semasa. Jadi waktu tu itulah teknologinya. Waktu sekarang inilah teknologinya. Sebab itu asasnya saya sebutkan tadi, teknologi ialah alat. Maka kalau kita gunakan alat tersebut untuk memudahkan kita, dia memang boleh jadi mudah. Tetapi kita sebagai seorang manusia, apatah lagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, neraca dan pertimbangan kita ialah, contohnya dalam konteks kerja, bukan sekadar siap. Contohnya dari konteks pelajar, bukan sekadar skor, 4 flat, A plus dan sebagainya. Tetapi nilai itu yang lebih dilihat. Sebab kalaulah nilai itu ditinggalkan, maka dia tak ubah seperti mana alat juga. Jadi sebab itulah kita boleh tengok, memang kalau ikutkan AI ataupun kalau ikutkan kita punya teknologi ni macam-macam. Tapi kalau kita lihat, merenung sejenak cerita berkaitan dengan AI memang terlalu banyak maklumat. Tetapi apakah AI mampu untuk memberikan satu pandangan dia berdasarkan dengan keikhlasan ataupun datang daripada jiwa? Tak. Sebab tu saya tertarik dengan ada satu seminar yang disebutkan berkaitan dengan AI ni. Speaker sebut, penceramah tu kata, dia kata antara perkara yang perlu untuk kita fahami berkaitan dengan AI ni ialah kita jangan layan dia seperti mana kita manusia, seperti mana dia manusia. Antara dia kata pantang larang ialah jangan sekali-kali tanya khabar dia. Jangan sekali-kali cuba hi, bagi salam pada dia. Saya tersentak sebab dalam kursus-kursus yang kita ikuti berkaitan dengan AI ni, so instruktor tu bagi tahu apa? So awal-awal tu you kena bagi hi. So tapi berbanding dengan apa yang disebutkan tadi berkait dengan jangan sebut hi. Jangan sekali-kali kita layan dia macam manusia. Akhirnya artificial intelligence tu dia akan membunuh human intelligence. Akhirnya dia kata kadang-kadang kita boleh beri salam ataupun kita boleh menegur siapa dengan alat, tetapi kat rumah tak ada. Sebab tu tadi dari konteks kerja dan sebagainya, sebenarnya dia memang memudahkan. Belajar pun memang memudahkan. Bahkan kalau kita lihat tugasan-tugasan pelajar pun hari ini, antara beban yang perlu untuk difikirkan oleh pensyarah, macam mana kita nak merubah tugasan-tugasan yang dulu kita buat, sekarang ni kita perlu berikan kepada pelajar yang lain. Sebab oleh kerana ada AI ni, kadang-kadang begitulah cerita dia kan. Kita perfect. Okey.
Ustaz sebut tentang kepentingan adanya nilai dalam kita mendakap atau menggunakan pakai teknologi ini. Pada masa yang sama, hujah pengguna-pengguna ni ialah kita berada dalam dunia yang bergerak begitu pantas. Nilai itu bukan paling utama. Paling utama kita deliver sama ada exam paper ke ataupun kertas thesis ke dan sebagainya, termasuklah mungkin dalam bidang kewartawanan, artikel yang perlu dibuat liputan ataupun liputan yang dah dibuat perlu ditulis untuk di publish. Jadi itu pertama, nilai itu dah bukan jadi sesuatu yang diutamakan dalam era digital yang begitu pantas ini. Pada masa yang sama, kata kalau kita nak fikir pasal nilai dan sebagainya, buatkan kita jadi lambat. Islam itu progresif, Ustaz. Jadi bagaimana bukan nak mematah hujah itu, tapi memberikan justifikasi pentingnya dalam kita menggunakan pakai teknologi, nilai itu sesuatu yang perlu bergerak seiring. Baik. Saya kira setiap daripada kita mengetahui dan menyedari berkenaan tentang bagaimana sebenarnya kehidupan kita sebagai seorang manusia. Kita nak dilayan oleh orang lain seperti mana kita manusia. Dan kita juga sepatutnya melayani orang lain sebagai seorang manusia. Jadi kalau dalam konteks ada orang kata kita nak pantas, kita tak nak terkebelakang, lalu yang nilai-nilai ni kita ketepikan dulu, saya rasa ianya adalah satu perkara yang kontradik dengan kehidupan kita dan realiti kita sebagai seorang manusia. Contoh, kita kata kita nak cepat makan. Kita kata kita nak cepat. Dalam masa yang sama, kita nak daging tu lembut. So, kita memfikir-fikir balik, kita nak cepat. Yang penting daging. No. Di akhirnya, yang penting ialah kelembutan itu. Begitu juga dengan manusia. Kita memang nak cepat, kita memang nak melangkah masuk ke dalam, contohnya dalam dunia career, kita perlu dilihat lebih ke hadapan. Kita perlu lihat lebih kompeten berbanding dengan orang lain. Kita perlu melihat perkara ini sebagai satu keadaan yang sangat progresif. Tetapi nak tak nak, kita perlu tahu bahawa kita tetap manusia. Jadi bagaimana nak memahamkan konsep ini, sebab istilah fear of missing out pun menjadi sesuatu yang menjadi pegangan generasi sekarang kan? Ya, betul. FOMO tu. Jadi FOMO ni menyebabkan banyak nilai itu terpaksa dikesampingkan ataupun terus dikebelakangkan. Sebab itulah asasnya kehidupan kita ini sebagai orang beriman perlu merujuk kepada rujukan yang paling utama, datangnya daripada wahyu. Betul, AI ataupun teknologi dia mengumpulkan segala macam maklumat. Tetapi wahyu itulah yang menentukan apa yang sepatutnya kita kena buat. Satu lagi yang berkaitan, contohnya berkait dengan FOMO lah tadi tu kan. Yang itu semua berkait dengan algoritma, algoritma dan sebagainya. Satu lagi kita perlu melihat bahawa penentuan algoritma tu ataupun algoritma tu, dia keadaannya begini. Dia akan bagi kepada kita, dia akan tentukan apa yang kita kena tengok. Tetapi wahyu yang datang daripada Allah, sama ada Al-Quran ataupun hadis, maka dia sebenarnya dia bukan menentukan apa yang kita tengok, dia menentukan di mana kita pada hari ini dan yang paling utama pada hari esok dan hari yang akan datang. So, asasnya memang orang kata alah, balik-balik pusing pada tu. Tapi itu hakikatnya. Betul. Itu hakikatnya. Jadi kita nak lihat bagaimana masalah asas itu perlu diselesaikan dengan perkara yang asas juga, iaitu kembali kepada rujukan kita yang paling utama. Sebab tu kalau cerita AI memang boleh cerita berkaitan dengan cerita-cerita maklumat-maklumat yang dikumpulkan. Tapi untuk ketika itu, cuma Al-Quran ni perlu kita sedar, Al-Quran dan hadis yang Nabi SAW bagi tahu kepada kita, dia cerita perkara sebelum, dia cerita perkara sekarang, dan dia membawa kita untuk perkara yang akan datang yang lebih cerah dan cemerlang. Cara Ustaz memberikan penjelasan, saya suka. Pada masa yang sama, saya fikir Ustaz macam mencabar sikit mereka yang melihat algoritma ni sebagai sesuatu yang sangat-sangat penting dalam membuat keputusan dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk mengimbangi apa yang kita
dapat di internet, di media sosial ni melalui algoritma dengan berpegang kepada wahyu itu, sebab itu fitrah yang sebenar. Ya. Jadi seolah-olah ada dua paradoks di sini yang perlu kita dia macam tekanan tu lebih bila ada media sosial ni kan. Jadi bagaimana nak untuk mengimbangi dan kita harus tenang. Okey, ya algoritma ni kalau contoh kita sokong pasukan Brazil World Cup. Itulah yang kita hadap kan. Tapi pada masa sama kita wajar berfikir yang ini sebenarnya yang patut kita lakukan, bukan sekadar menerima bulat-bulat algoritma itu. Baik. Berkait dengan algoritma ni kita memang tak boleh nak elak lah kita boleh kata. Melainkan kita offline lah. Bukan kita offline. Kita ambil mode kapal terbang. Nak ceritanya bahawa kita memang tak boleh nak elak perkara tu. Apa yang kita cakap, apa yang kita bincangkan, apa yang kita tengok dan apa yang kita ketik tu semua dia akan melingkari kehidupan kita. Dan perkara itulah akhirnya dia membenamkan perkara-perkara yang lain yang lebih penting. Saya nak sebutkan bagaimana kita nak mengimbangi ni. Bagaimana kita nak mengimbangi, asasnya kita kena melihat kepada niat itu dulu. Pertama, sebab daripada niat itulah dia boleh mengimbangi banyak perkara dalam kehidupan kita. Contohnya memang bisnes. Kalau kita nak buat satu produk, ataupun kita nak ke depan dari sudut kita punya pemasaran, kita perlu bijak dalam bermain dengan algoritma tu. Tetapi dalam masa yang sama, dia perlu untuk kita tahu yang kita buat itu ataupun yang kita cuba untuk mendakap tadi tu, teknologi dia bukan segala-galanya. So akhirnya kita boleh melihat bahawa manusia ni sebenarnya bukan susah nak cari manusia yang cemerlang ataupun berjaya, tetapi yang lebih mencabar ialah bagaimana kita nak menjadikan seorang manusia yang seimbang. Seimbang bukan maksudnya 50 dan 50, tetapi seimbang ni dia boleh menentukan yang mana lebih utama dalam kehidupan dia. Itulah keseimbangan. Kita betul, kita taklah bermusuh dengan mazhab algoritma tu. Mazhab algoritma, Cuma dalam masa yang sama imbangilah keadaan-keadaan yang kalau kita lihat sesuatu perkara yang sangat disukai oleh agama ialah dengan kesederhanaan. Dengan kesederhanaan itulah dia boleh memberikan kepada kita peluang yang lebih besar untuk masa hadapan. Dalam konteks Ustaz sebagai seorang pendidik, dan saya mengandaikan Ustaz sedang mendidik anak-anak Gen Z. Jadi bagaimana menyantuni golongan digital native sini Ustaz? Dengan global knowledge-nya berdasarkan media sosial, pengetahuan mereka di internet, dengan mengimbangi apa yang ilmu Islam itu sendiri. Baik. Gen Z ni, ramailah orang sebut pasal Gen Z ni kan. Kebetulannya kita bukan dalam kalangan mereka. Cuma nak tak nak kita memang perlu melihat realiti bahawa kita sedang berhadapan dalam keadaan satu generasi yang mungkin jauh beza dengan generasi kita dulu. So macam mana ni? Contoh, saya bagi pengalaman antara saya, contohnya di dalam kelas sendiri lah. Dalam kelas sendiri. So kita ada slide, lepas tu kita datangkan dengan pelbagai hujahan ataupun kita datangkan dengan pelbagai teori-teori dan sebagainya. Kemudian kita buka sesi Q&A. Kita buka sesi Q&A. Soalan yang ditanyakan itu ialah soalan yang sebenarnya dia dapat daripada sumber AI lah. Dia kata, sir, ataupun Ustaz, dia kata, saya nak tanya sikit. Yang Ustaz sebut ni, dengan yang ada dekat dalam aplikasi yang tertentu ni, dia kata, dua benda yang berbeza. Dua benda yang berbeza. Saya kata, okey, bagus. Yang ni lah kita nak kena bincang. Benda yang sama kita dah sebut dah tadi. Benda yang sama kita dah sebut. So sekarang ni saya bagikan peluang pada dia. Sekarang ni kita cuba datangkan apa perbezaan itu. Apa perbezaan tu? Dia kata okey, perbezaan ni. Maka kita boleh lihat, baik, macam mana kamu tanyakan aplikasi tersebut, akhirnya kamu dapat maklumat ini. So dia tunjukkan, saya tunjuk, okey, sebenarnya
yang kamu tanyakan dengan apa yang kita bincangkan, dua perkara yang berbeza. Cara dia prompt tu. Cara dia prompt tu. Jadi saya kata, yang kamu dapat bukan salah, tetapi dia betul dalam konteks pertanyaan kamu. Ya. Tapi yang saya sampaikan juga betul sebab dalam konteks perbincangan. Jadi bagaimana saya nak imbangkan, itulah antara caranya. Kalau tak nanti, dia rasa kalau macam ni, baik dia ambil yang tu. Ya, betul. Jadi apa yang kita kena buat, contohlah Gen Z ni, satu generasi yang orang sebutkan 8 second generation, generasi 8 saat, sebab dia tengok scroll, dia nak tahu Portugal menang ke tak, dia nak tahu bagaimana Messi hat-trick, dia tak nak tengok 90 minit tu, dia nak tengok result, and then so proses tu dia tak nak tengok macam mana gol je. Itu highlight pun dia tak tengok. Highlight pun tak tengok. So kita boleh tengok keadaan ini. So dari situlah saya rasakan ada baiknya untuk kita tarik sedikit untuk mereka ni tengok, kalau tak nak tengok proses secara keseluruhan pun, sekurang-kurangnya mereka tahu bagaimana nak menentukan sesuatu konsep yang mereka nak pilih. Itu asasnya. Okey. Itu bil hikmah namanya. Bil hikmah. Mudah-mudahan. Okey Ustaz, masih dalam konteks menyebarkan, sebab cara seorang tu mendidik, itu cara akan menjadi penentu sama ada ilmu ataupun maklumat tu diterima dengan baik atau tidak. Kita nak berehat sekali lagi, lepas ni kita sambung cerita tentang tu ya. Baik. Terutama dalam menyebarkan Islam di alam maya ni. Teruskan bersama dalam Ruang Bicara. Baik, kembali bersama kami di Ruang Bicara langsung malam ni dari Wisma Bernama, dan cerita kita makin lama makin menarik. Saya suka tamu pada malam ini, cerita tentang hijrah digital, teknologi dan ummah. Bagaimana kita nak mendakap teknologi pada masa sama menjadi ummah yang lebih baik, terutamanya dalam kita meraihkan tahun baru 1448 Hijrah ini. Bukan sekadar untuk menguruskan diri saja, tetapi bagaimana mengurus diri di alam maya itu, supaya bukan terlihat hebat atau lebih baik, tetapi betul-betul ada keikhlasan dan ada nilai pada diri dan juga orang yang melihat kita di alam maya. Saya bersama dengan Ustaz Amaluddin Arsyad, beliau adalah pensyarah Hufaz Professional Center of Excellence, Universiti Tenaga Nasional. Ustaz, menyambung perbincangan kita tadi, cabaran Ustaz dalam menyantuni Gen Z ni, itu satu aspek lah, itu mungkin face to face, secara bersemuka. Sekarang ni sebagai seorang pendakwah yang melihat platform media sosial, internet ni juga menjadi tempat untuk berdakwah. Macam-macam pendakwah ada, macam-macam cara, macam-macam pendekatan, ada yang lembut, ada yang keras, dan bukan itu saja, ia melangkaui ruang sempadan negara pun. Bukan sempadan negeri saja. Pendakwah dari ruang negara pun kita boleh lihat atau dapat maklumat. Jadi bagaimana bagaimana Ustaz melihat perkembangan begini? Baik, pertama berkait dengan soal perkembangan yang kita sedang lalui pada hari ini. Kita lihat pengalaman kita yang dulu, kita tak adalah sesenang untuk kita nak dapatkan akses maklumat daripada luar negara. Macam sebutkan tadi, yang kata luar negara, dalam negara ataupun dalam negeri sendiri pun kita susah nak dapat akses maklumat yang kita rasa macam, kalau dapat sesuatu tu rasa macam kita hargai sangatlah, sebab daripada jauh dan sebagainya. Tapi hari ini dalam keadaan dunia yang sangat terbuka, dekat mana-mana pun kita boleh tahu dan kita boleh ambil maklumat tu. So kalau kita lihat berkaitan dengan keadaan sekarang, sebenarnya saya lihat perkembangan teknologi semasa ni, sama ada dalam konteks dakwah, sama ada dalam konteks pendidikan ataupun apa sahaja, ianya sebagai satu ruang besar untuk diisi. Untuk diisi. Dan apa yang perlu diisi itu, pertama dikembali kepada siapa yang mengisi. Dan apabila kita dah tahu ianya ada satu ruang besar yang perlu diisi, maka kitalah generasi-generasi yang ada sedikit pengalaman, yang kita perlu berinteraksi dan communicate dengan Gen Z ni, maka apa yang kita ada, kita sesuaikan dengan bagaimana metod yang perlu untuk kita buat ataupun perlu untuk kita gunakan terhadap mereka. Saya sebutkan tadi berkait dengan soal kita dengan Gen Z ni ataupun anak-anak muda, mereka ni sebenarnya knowledgeable. Saya
sangat tidak bersetuju, ada yang menyatakan bahawa Gen Z ni adalah satu generasi yang dia tak suka kepada ilmu, tak suka kepada pengetahuan. Pandangan saya tidak begitu. Cuma bagaimana kita nak tackle ataupun bagaimana kita nak membawa mereka agar pengetahuan mereka yang sedia ada itu dapat kita kaitkan ataupun dapat kita ikat dengan realiti. Yang itu penting. Sebab kadang-kala mereka ni oleh kerana perkembangan teknologi yang begitu pesat dan membangun, kita pun tak tahu apa berlaku ataupun apa aplikasi yang akan dikemukakan kepada masyarakat ataupun keseluruhan di dunia ni pada setahun dua akan datang. Tapi itulah saya rasa pentingnya untuk kita membawa mereka ini. Dan pertama, sebenarnya mereka ni ada potensi yang sangat besar. So, cabaran kita pada hari ini ialah macam mana kita nak enhance potensi yang ada pada mereka. Tak boleh layan macam kita. So, apa yang kita kena buat? Contohnya, kalau mereka ni generasi yang memang laju betul. Memang tengok sekejap, tengok habis. Tengok habis. So, apa kena buat? Ialah, tak apalah. Oleh kerana mereka perlukan keadaan yang sedemikian, pantas dan sebagainya. So, kita pun kena layan. Kita pun kena layan dalam keadaan, mungkin kalau sebelum ni, satu konten yang kita buat dalam tempoh masa yang agak panjang, so konten yang sama tu sebenarnya kita nak mereka tahu, cuma kita kena ubah bagaimana kita approach. Mungkin perlu pendekkan sikit, ataupun mungkin perlu datangkan dengan keadaan-keadaan yang luar daripada kebiasaan. Contohnya, okeylah dengan video pendek ke dan sebagainya. Video panjang-panjang ni kadang-kadang untuk kita tapi untuk mereka, yelah generasi 8 saat ni kan. Generasi 8 saat. 8 second generation. Hari ni orang dah mula cakap 3 second generation. 3 second laju betul sekarang. Laju betul. Saya kata 8 nak pergi 3 ni macam mana. Tapi itulah perkembangannya. 8 second generation ialah satu generasi yang kita boleh kata generasi yang ada potensi besar. Cuma cabaran bagi kita dalam melayani keadaan mereka itu, macam mana kita nak cari mana titik temu yang paling baik untuk memberikan kesan yang paling besar untuk mereka. Itu barangkali dari aspek menyediakan kaedah untuk menyampaikan maklumat yang bersesuaian dengan keperluan generasi masa kini lah. Gen Z, 8 second generation dan sebagainya. Pada masa yang sama, mereka ni juga golongan yang dipanggil global citizen, yang boleh menerima maklumat daripada luar daripada apa yang kita dah sediakan kepada mereka. Jadi ada kalanya mereka mencabar kita untuk berhujah ataupun sama ada membuktikan ini lebih betul dan apa yang contoh Ustaz kongsikan itu tak berapa tepat. Jadi bagaimana untuk mendepani situasi seperti ini, pada masa sama tidak dilihat terus mematahkan keupayaan mereka sebagai global citizen itu? Baik. Istilah global citizen dalam keadaan yang lama pun global lah. Maksudnya sebenarnya dia ada satu IC sahaja. Tetapi kadang-kadang apa yang dia tahu tentang dunia luar ataupun negara luar lebih mendalam berbanding dengan apa yang dia tahu tentang kewarganegaraan dia sendiri. Tapi perkara itu ialah satu sudut, itu keadaan ataupun itu realiti yang kita nak tak nak kita kena hadapi juga. So pandangan saya, kita raikan dan kita juga hargai apa yang mereka ada tu dulu. Sebab awal-awal ni kalau kita ambil pandangan ataupun ambil sikap kontradik dengan apa yang mereka ada, akhirnya mereka menjauh. Akhirnya mereka menjauh. Dan dalam konteks Islam, Islam agama yang mencari ruang bagaimana untuk mendekat dan merapat. Sebab tu kalau kita lihat, pertama berkaitan dengan soal nak mendekat dengan merapat ni, kita cuba cari mana persamaan-persamaan itu dulu. Contoh dalam konteks yang lebih mudah, contoh kita lah. Tadi tanya saya dari mana, kan? Pertama tanya nama dulu. Kemudian
kita cari lagi, oh nama jaranglah sama. Nama jaranglah sama. Yeah. Oh kita tengok persamaan, oh malam ni sama pula color. Cuma tone dia berbeza. So dekat situ sebenarnya fitrah manusia, dia akan suka kalau kita cari persamaan. Titik persamaan tu, Titik betul. persamaan. Ya. So titik persamaan inilah yang menentukan langkah kedua dan langkah yang ketiga. So kadang-kadang kita tanya pula, oh okey, baju dah sama, hampir-hampir, lagi kita cari asal kat mana. Oh asal kat mana. Kadang-kadang tu kalau saya rasa penonton pun dan kita semua pun melalui keadaan yang sama. Ya. Apa dia? Kadang-kadang kita nak cari juga persamaan tu, nak bagi mudah untuk kita ada interaksi yang seterusnya. Betul. Ya Allah, contohnya saya dari asal mana? Yang ni tak pernah pergi pun kawasan tu. Dia kata, oh jiran saya hari tu pergi situ. Wah, jauh betul sebenarnya. Tapi punya nak cari persamaan tu. Dan saya sekadar bagi satu analogi, sebenarnya bagaimana kita nak berinteraksi dengan mereka ni, maka carilah persamaan itu. Ya. Itu pun Allah ciptakan manusia berbeza-beza untuk kita cari persamaan. Persamaan. Ta'aruf ya Ustaz ya. Betul. Ya, okey. Menarik. Jadi itu sebenarnya cabaran golongan pendakwah di tanah air ini untuk daripada mematahkan apa yang di maklumat yang diterima oleh anak-anak muda ni dengan melihat di mana titik persamaan, kemudian supaya ada harmoni di situ barulah dapat ditarbiahkan seterusnya. Betul. Okey. Apa pandangan Ustaz tentang lambakan di media sosial ni, da'i-da'i yang ada? Jadi bagaimana sepatutnya bila ia menampakkan semakin lama semakin ramai yang berilmu. Tetapi bila ramai yang berilmu nampak pendapat yang berbeza, jadi itu membuatkan orang seperti saya ni yang mana satu nak ambil dia jadi keliru. Jadi bagaimana menguruskan lambakan pendakwah-pendakwah di alam maya ni? Kita nak berhijrah ni. Betul. Yang mana yang kita nak ikut dan sebagainya. Baik. So itu memang cabaran besar betul tu. Dalam keadaan kalau contoh kita type satu perkataan ataupun kita cari contoh dekat YouTube ke atau apa, kita type satu perkataan tu, dia boleh keluar penjelasan yang pelbagai dan kita boleh tengok setiap penjelasan tu boleh kata sama dan banyak juga berbeza. Jadi cabaran sebenarnya bagaimana kita nak filter ataupun kita nak tapis mana yang sebenarnya paling baik. Sebab itulah berbalik kepada kita sebagai seorang Muslim, kita kena lihat dulu asasnya kita perlu ada pengetahuan umum ataupun pengetahuan asas. Itu yang paling utama. Dan pertimbangan itu adalah pertimbangan kita lihat dari sudut ilmu. Sebab tu neraca pertimbangan benar ataupun salah dan sebagainya, dia bukan melihat kepada siapa yang banyak like, siapa yang banyak followers, minta maaf sebut. Betul. Itu bukan begitu, tetapi neracanya ialah bagaimana dia memberikan suatu pandangan, dan pandangan itu sebenarnya memberikan keadaan yang menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Kita boleh tengok perbincangan yang kadang-kadang saya tengok pun kita pun rasa takut. Dia kadang-kadang panas tapi bila banyak like lah, tapi panas perbincangannya, sensasi. So kita pun tengok takut. Dan satu lagi sebenarnya cabaran yang paling utama ialah di peringkat penyampai. So sebenarnya kita perlu dalam keadaan yang hikmah tadi. Hikmah ni bukan dalam keadaan, ada orang memahami soal hikmah ni ialah bagaimana keadaan yang santun, lembut. Tak. Di hikmah ni luas perbincangannya dan para ulama sebutkan. So bil hikmah itu ialah yang paling efektif, yang paling memberi kesan. Ada kadang-kadang ustaz tu dia kata, orang kata, ini tegas sangat ni. Ini keras. Tapi mungkin dengan penyampaian yang tegas dan keras itu memberi kesan yang baik terhadap perubahan satu-satu pihak. Tapi mungkin pula ada orang yang mungkin dalam keadaan dia tak berapa okey kalau dalam kekerasan, tapi mesej yang sama sebenarnya. Mesej yang sama. Jadi asasnya kita lihat apa yang disampaikan itu benar. Mungkin cara tak sesuai. Saya rasa dalam keadaan sekarang poin yang paling besar ialah kita boleh pilih cara tu. Itu satu peluang. Satu peluang. Ada orang yang suka main jiwa-jiwa. Betul. Dia suka ustaz tu kalau dia olah bahasanya yang menyentuh jiwa. Ada pula belakang tu background music. Background music. Wah, menitis air matanya. Tapi ada orang kata, apa benda ni? Tisu. Ada orang kata, kita kena firm.
Satu apa? Dua, tiga apa? Hukumnya apa? Pilihlah. Ya, kalau ikut tu pula dikata kelompok-kelompok ni pula kan macam-macam lah. Macam-macam yang perlu dihadapi oleh golongan penyampai ni kan, tapi itulah cabaran era digital ni dan kita harapkan semua dapat beralih ke sesuatu yang lebih baik dan berfikir bagaimana untuk memastikan teknologi ni betul-betul membangunkan kita sebagai umat Islam. Ustaz, banyak soalan saya, insya-Allah datang lagi ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz Amaluddin Arsyad, Pensyarah Hufaz Professional, Center for Excellence, Universiti Tenaga Nasional. Dan dengan itu juga ruang bicara berhenti untuk malam ini. Esok akan kembali dengan aspirasi ekonomi. Dan kita jumpa lagi. Saya Ali Iskandar. Assalamualaikum. Selamat malam.